Serius lah dah buka kat sini. Ni paling gah ni, daripada jauh dah nampak. Weh geng, biar betul ni. Fopi dia buka, dia opening kat sini ha. Dekat Kelebang ni. Besar tak besar dia punya. Jom kita masuk. Ini pun betul. Grand opening dia memang meriah lah Fopi ni ha. Dirasmikan oleh Datuk Bandar MBMB tau. Kot kali ni memang selesa, boleh healing bang. Tentang SOP dan kualiti sekarang kau tak payah risau, memang terjaga. Ketua chef dia akan guide kitchen staff untuk hasilkan menu yang terbaik. Aku guarantee puas hati punya. Kita kat sini Fopi Ratchet, kita ada menu yang utama. Kalau nasi, kalau korang nak nasi, kita ada ayam gepuk. So ayam gepuk kita, kalau korang kena try lah. Kita ada fried chicken, kita ada chicken tender, kita ada dessert dan juga kopi. So korang yang mana nak lepak malam-malam, kalau hari weekend kita buka sampai pukul 1 atau 2 pagi macam tu lah. Korang boleh datang, boleh lepak sampai lewat malam. Ini dia bang yang aku nanti-nantikan, set ayam gepuk dia. Puas hati tengok ayam dia. Chicken tenders dia pula memang terkenal lah. Memang garing kat luar tu kau tengok, lembut kat dalam ni. Boleh try 3 jenis sos yang dia bagi kat sini buat mengidam bang. Flavor dia memang terasa lah. Makan macam tu pun dengar. Ayam gepuk bayam goreng garing dia ni. Ini part yang aku suka ni. Sambal gepuk dengan gajus dia tu menyala bang. Aku dah cakap kualiti dia kali ni memang TikTok. Kalau lepak malam-malam tu paling healing kena kopi Fopi dia ni. Lepas tu dessert dia pun best kat sini bang. Kalau korang lalu dekat Kelebang Melaka tu, dari jauh nampak memang gah. Menu dia terpampang kat atas tu. Betul-betul ngam Fopi Ratchet.